Kerana rezeki ni, kalau kita tak sedekah, dia tetap akan habis dengan 3 sebab. Pertama, dia akan habis dengan musibah. Kita kan, bila tabung lalu kita buat tidur. Selamat, duit aku RM5, RM1, RM10. Dia tak akan habis dengan musibah. Kita keluar-keluar tengok sipar orang rembat. Mana pula sipar aku dah. Sipar krok ni RM40 ni. Rasa RM40. Ya. Contoh, baru start enjin. Alamak, tak hidup. Pelak kan. Duit pelak lagi. Balik rumah tengok hujan lebat. Bocor pula. Alamak, bumbung pula. Ada je. Maknanya duit habis juga tak? Habis. Yang kedua, harta akan habis dengan apa dia? Yang namanya pembaziran. Pembaziran ni kalau tengok di media sosial sekarang ni, tentu zaman expose. Dulu kita tak tahu sangat orang membazir. Yang terbaru ni, saya ada makcik tu, dia punya tudung RM250,000. Harga sebiji rumah. Saya tak tahulah dia punya mahal tu sebab apa. Itu punya tudung tu, tak tahu kali peluru ke kali api neraka. Kalau kali api neraka, saya pun nak beli tu kan. Mahal tak membazir. Tuan-tuan, kadang setiap orang dia punya pembazirannya tak sama. Kadang-kadang tuan-tuan geling kepala, apalah beli tudung RM250,000. Habis yang beli tanah RM400,000 tu buat apa? Rumah dah ada, tempat tinggal dah ada. Pembazir juga. Kita tahun ni sampai tak buat korban sebab beli tanah. Saya tak tahu korban. Tahun ni kenapa tak buat korban? Beli tanah. Umur berapa? 60, 50, 70. Nak duduk berapa lama sini? 1000 tahun. Dunia ni tuan-tuan, tempat singgah. Tempat yang kita akan tinggalkan. Beli lagi tanah. Sebab apa? Ni start harga market RM500,000. Tapi dapat harga RM70,000 saya beli.